Meniaga ni kerja dia kena buat, bukan kerja fikir. Apa bisnes yang paling sesuai untuk tahun ni adalah bisnes yang dimulakan. Itu paling bagus. Bisnes yang paling tak bagus adalah bisnes yang difikirkan, tak buat-buat. Itu paling tak bagus. Korang ingat orang berniaga besar-besar tu, dia fikir banyak ke buat banyak? Dia kena buat banyak baru sukses dalam bisnes. Ramai yang asyik fikir nak buat bisnes, tapi setakat fikir je, tak ada action pun. Ketika korang tengah fikir, ramai orang sudah join platform Business Easy dan ada yang sudah berjaya jana income berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu. Wow. Yang masih fikir tu masih berangan-angan saja, hanya mampu tengok kerjaan orang lain. Peluang dah ada depan mata. Bagi korang sendiri satu chance untuk kaji Business Easy. Kaji dulu. Kalau kena dengan jiwa, kita speed sama-sama. Jadi, apa yang korang perlu buat sekarang adalah komen, saya nak join Easy. Lepas tu, pergi ke profile Easy, WhatsApp Easy. Easy akan bagi business proposal kepada korang untuk korang kaji betul-betul. Ingat, ambil langkah pertama tu yang penting. Jadi, bertindak sekarang.